and Roma family. Adam, mari. Okay. Wow. Siap sedia? Awak dah bersedia untuk menaiki? Ya. Yeay! Jom pergi. Oh, tidak! Adam? Oh! Adam? Encik, awak dah langgar peraturan. Saya akan saman awak. Tunggu sekejap. Oh. Saya minta maaf, saya kapal betulkan. Okey. Saya dah bersedia untuk bermula. La 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 la. Maaf. Jangan risau. Yeah! Selesai. Seperti tak ada apa yang berlaku. Hebat. Hello. Apa ini? Mari. Jom pergi. Super duper. Ouch. Oh tidak. Ya. Jangan risau. Saya akan bina balik kereta awak. Okey. Mari. Orange. Kuning. Sentuhan terakhir. Hebat. Terbaik. Ini bunyi yang salah. Mari. Oopsie. Berhenti. Selesai. Wow. Ini hebat sekali. Bye-bye. Adam, ikut petanda jalan. Okey. Apa? Oh. Yeehaw! Tidak. Oh, tidak. Idea. Apa yang terjadi di sini? Oh, tidak. Apa kata kalau kita kumpul bola? Bunyi yang bagus. Jom pergi. Mari. Selesai. Ya. Selesai. Yeah. Bye-bye. Mari kita lawat sekolah memandu dulu. Okey. Jaga diri. Baik. Mari kita mulakan pelajaran memandu. Oh, ya. Adam, petanda ini maksudnya kena corner kiri. Petanda ini bermaksud kena pergi kanan. Okey, Ibu. Petanda ini pula, ini bermaksud kena pergi lurus. Mari kita pergi kanan. Yeay! Kiri. Betul. Terus. Yeay! Kerja yang bagus, Adam. Wow! Masa untuk kembali ke sekolah. Jom bersedia? Yeay! La 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 la. Backpack untuk Roma. Hello.
Ini untuk Diana. Dan yang kuning untuk Oliver. Hebat! Buku nota yang bagus. Yeay! Terima kasih. Wow! Hebat! Makan tengah hari yang sihat. Sedap-sedap. Semua dah sedia. Ini. 1, 2, 3. Ini backpack yang mana satu? Adam, ini awak punya? Ya. Tapi awak terlalu kecil untuk pergi sekolah. Tak. Saya ada mainan untuk awak. Tengok. Wow! Terima kasih. Hebat! La 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 la. Ini punya apa? Baju merah t-shirt? Ya. Ada? Awak terlalu awal untuk pergi sekolah. Oh, tidak. Penghantaran. Ya. Hai. Hello. Terima kasih. Wow. 1, 2, 3. Ini kasut sekolah Diana. Ini kasut untuk Oliver. Di mana kasut untuk Roma? Hello. Tengok. Adam, ini bukan saiz awak. Kasut ini lebih baik untuk awak. Okey, Ibu. Selesai. Terima kasih. Saya pun nak pergi sekolah. Oh, jom kita buat sekolah di rumah. Okey. Jom. Adam, mari. Wow. Mari mulakan pelajaran. Cantik sangat. Wow. Ya. Tengok. 5. Yeay! Ini apa? Huruf O. Terbaik. Seterusnya, ini huruf U. Hello. Hebat! Huruf L. Ta. Masa untuk baca buku. Aha. Cucu. Ini. Kerja yang bagus. Anak-anak, pada umur berapa pun awak boleh belajar. Ya.